Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Rakyat Malaysia yang dikasihi, saya berasa amat sedih di atas kehilangan Allahyarham Datuk Ni Aziz Mursyidul Ampas. Hari ini Malaysia telah kehilangan seorang pemimpin Islam yang sangat dihormati. Walaupun kami berbeza pendapat dan pandangan dalam beberapa perkara, kita mempunyai impian yang sama, iaitu untuk memartabatkan Islam di negara Malaysia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang Islam itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu jika mereka berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kita semua akan merindui beliau, dan saya ingin mengucapkan takziah buat ahli keluarga yang tersayang. Semoga roh Datuk Ni Aziz dicucuri rahmat dan disemadikan di kalangan para syuhada. Saya ingin mengajak semua rakyat Malaysia yang beragama Islam menyedekahkan Al-Fatihah buat Allahyarham. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.